Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Didak Channel. Okay guys, hari ni aku nak buat satu teaser trailer reaction untuk filem Impact Maxima 2. Jom. Apa lagi screen studio? Ray, Okay. lupa Alright, dia pelakon sebut. lama 18 tahun. Penantian. Siapa yang menantikan filem ni? Trip. Ada siapa di dekat saya? Okay lah. Cinematography cantik lah aku tengok. Itu budak kereta. Aduh. Kita settle cara kereta. Julai dekat dah. Dah nak keluar dah. Baru nak keluar teaser. Aduh, kesiannya. Okay guys, aku punya first thought pasal Impact Maxima 2 ni adalah pertama, ya Allah, kenapa doh nak buat lagi filem ni? Aku rasa Ahmad Idham patut retire lah daripada mengarahkan filem dan lebih kepada produce filem. Sebab filem ni dia katakan filem Ahmad Idham, sebuah filem Ahmad Idham. So aku rasa dia continuation daripada Impact Maxima yang sebelum ni lah. Aku tengok pelakon-pelakon ni semua pelakon-pelakon yang dulu, menjadikan mereka ni adalah pelakon-pelakon senior lah. Aku tak nak kata tua, aku cakap pelakon senior. I'm not sure whether or not it is a good thing betting on pelakon-pelakon yang dah senior. Sorry to say, bukan diorang tak bagus, tapi know your target audience lah aku rasa kan. Ini aku punya opinion. Aku tak tahu lagi movie Impact Maxima 2 ni. Cuma aku wonder whether or not dia penonton muda boleh follow ke tak Impact Maxima 2 ni. Sebab rata-rata aku rasa diorang ni mungkin tak tengok Impact Maxima 1. So it's actually a huge gamble lah untuk Ahmad Idham mempertaruhkan pelakon-pelakon yang sama macam pelakon sama Impact Maxima 1. Hopefully dia berbaloi lah kan. Bila aku tengok lagi satu point aku nak point out kat sini adalah dia nak filem ni masih nak jual lagi culture kereta, main-main kereta tau. Dulu yes, I mean like 10 years, 15 years dulu mungkin it is hype ketika tu kan. Tapi now orang tak main dah kereta macam tu, tak silap aku lah. Apa korang rasa? Now orang lebih kepada kalau kereta ni untuk show kan, auto show, nak show off tu je kan. Tak ada nak racing kereta dah bhai. Kan? Aku tak tahu lah. Aku tak, sama ada filem ni pelakon dia yang tak sesuai ke, ataupun dia culture tema dia yang racing kereta tak sesuai ke, ataupun dia punya timing lah nak keluar. Sebab dia kata 14 years 14 years ke apa tadi dia kata. Penantian 14 tahun. Aku rasa macam alamak. Siapa yang menantikan filem ni I wonder lah. Okay guys, itu tadi aku punya teaser reaction untuk filem Impact Maxima 2. Seperti biasa, kalau korang suka aku punya video-video ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah subscribe ke Didak Channel. Seperti biasa, sudi-sudilah juga untuk tonton aku punya video-video movie review yang ada, dan banyak lagi video-video movie review yang akan datang. So stay tune. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.